Okey guys, untuk video kali ni kita ke Cameron lagi untuk menghabiskan tahun 2025. Kali ni kita ke tempat lain, yang tempat yang kita tak cover yang sebelum ni. Jadi untuk anda yang baru saja jumpa channel ni, jangan lupa subscribe dan jangan lupa like dan share. So jangan lupa tonton sampai habis video ni. Okay, bye. Okay guys, sekarang kita berada di Cameron Valley T. Kejap lagi kita nak naik atas sana. Okay guys, kita nak naik jeep ni. Kita nak naik ke atas sana. Kejap lagi kita nak beli tiket kat situ. Boleh tu. Oh ni loh. Okay guys, sekarang kita berada di Cameron Barat T Valley. Kita tak pernah sampai tempat ni. Ini for first time. So kita naik tram pula. Four wheel ni tadi. So dia bawa menikmati suasana ni. So sebenarnya kita boleh naik ATV tu, nampak tu. Tapi harga dia mahal lah. Tapi kalau yang ni dia RM20 seorang, kanak-kanak 15. So ni semua sikit lah. So tadi pun boleh tahan jugalah. Dia punya naik benda ni pening lah. Okay, kita tengok apa yang ada. Okay guys, ini ada look point view. Nanti kita ditinggalkan dekat sini. Bolehlah ambil gambar dekat sini. Aku dah naik ATV. Bolehlah juga. Okay, bolehlah nanti bolehlah jalan sini. Tapi drone tak boleh. Baru nak pakai drone tadi. Nasib baik tak bawa. Okay, ni asal sana dia. Kejap lagi kita nak tengok kat bawah tu. Okay guys, tu nampak dia kat bawah. Kita boleh juga jalan kaki tu, tapi tak tahu daripada mana tu. Okay, kita tengok apa ada kat sini. Okay guys, ni kita boleh ambil gambar guys. Tapi tu drone tak boleh. Nak fly drone memang tak boleh lah sini. Tapi kawasan dia cantik. Buat tu. Kat situ belakang saya tu ada swing tu. Sekejap lagi kita tengok lah. Berani tak berani kita pergi kat situ. Dia akan pakaikan tali pinggang keselamatan. Okey. Dan dia akan hook dengan buai ni. Kalau pasangkan hook, baru dia pusingkan puli. Tu dia pusingkan. So adik ni dapat tengok view yang cantik. Bye. Dia berani lah. Cantik adik. Berani adik. A few moments later.
Dia pakaikan tali pinggang ni. Dah pakai tali pinggang. Ui, ganasnya duduk Dia cangkuk kan. Cangkuk. Seram. Lemak seram. Oi, tak tinggi. Terjun jatuh. Jangan Tapi okey lah. Best. RM10 je guys. Tapi tak lama, sekejap je. Siapa rasa nak buai laju, boleh lah ni. Laju, laju, buaiku laju. Lama pula dia belanja siap. Dah bang? Dah. Dah lama. Okay, video. Aduh. Nampak tak tinggi tapi seram juga. Kayak juga. Okay guys. Kita dah set up ambil gambar. Kita dah bergayut tadi. Kita nak balik. Tu. Jeep dah sampai. So kita nak on the way turun. Okay guys, mari kita turun. Kita je bertiga. Saya baik tak boleh duduk depan. Duduk sana. Dapat driver lagi. 3 orang je. Tuan 3 orang je. Sibuk apa berat. Jalan dia tak macam ni. Larut lagi naik ke atas. Nanti kita pergi Bukit Larut pula. Jalan dia tengok macam ni. Lagi teruk baru dari Bukit Larut. Bukit Larut lagi okey sikit. Bukit Larut boleh sisir. Sisir. Guys, kita teruskan perjalanan. Ada lagi ni. Ni. Nampak tu. Yalah jalan dia. Aduh, ya. Boleh pun. Tinggi ya? Dia tinggi lah juga kan? Gila lah. RM20 pun baloi kan? Jauh juga ni. Memang balik. Comel lah anjing. Kan? Safari ni masuk sini. Boleh masuk sini. Masuk sini pula. Jumpa kawan Yash. Dia dah sekali masuk ke? Free ya? Okay. Okay guys, kita pergi ke Safari Park ni pula. Ini dah termasuk dalam yang tram tadi. So RM20 kita boleh masuk yang ni. So jom kita tengok kat dalam. Okay guys, Safari. Kita boleh bagi makan. Kita boleh bagi makan ni semua makanan dia. Tapi cash saja. Okay guys, kita dah habis tengok safari ni. Kita nak tengok apa yang ada dekat sana. Dekat sana kita pergi makan pula lah.
Okay guys, kita nak makan dulu. Ini menu-menu dia. Silap saya nampak macam ada skun. Tu dia skun. Ni. Tu skun. Kalau pergi kamera tak makan skun, pergi kamera lah. Okay, jom. Okay guys, sekarang saya berada di persimpangan Gua Musang dan Cameron Highland. Tengok keadaan dia berkabus guys. Ini tak naik atas lagi tau. Baru ada dekat kawasan ni dah berkabus. Nampak dekat belakang saya tu, kawasan berkabus. Kan baru pukul 2:30 petang, dah berkabus. Dan nampak tu keadaan sana. Ni kereta daripada Cameron, tak saya turun daripada Simpang Pulai. Ni kalau jalan ke sini ni nak balik ke Ipoh, yang ke sana nak pergi ke Gua Musang. Tengok guys, berkabus belakang sini. Okay guys, sekarang kita berada di lodging. Lodging ni terletak sempadan Gua Musang dengan Cameron. So turun daripada Cameron, jumpa lodging dulu. Kalau nak tengok belakang ni, belakang masjid ni, kat atas tu tempat perkemahan yang selalu orang kemah lah. Sebab masa sekarang ni cuaca memang sejuk sangat, berkabus. So kami bercamping Maggi kat sini. So kita orang tak ada prepare apa-apa, so kita orang camping Maggi je. Camp Maggi dengan air panas. Dekat betul-betul depan masjid. Masjid apa nama ni? Masjid lodging. So untuk Maggi dengan air panas tu ada jual dekat depan sana, ada kat mesin sana, disediakan air panas. Okay guys, kalau korang tak nak camping pun tak apa, korang boleh lepak-lepak kat sini. Sini ada kursi-kursi. Lepas tu ada pemandangan yang indah. Jadi kita pergi sana lah, kita makan dulu. Okay, yang kat sana pun ada. Situ pun ada gazebo. Ni siapa cepat dia dapat lah, boleh kemah-kemah juga. Pun dekat sini pun ada. Tu ada surau, ada tandas, disediakan dekat sini lah. So selain daripada aktiviti tu, dia ada hiking. Saya tak pasti hiking masuk daripada mana, mungkin dia masuk dari sana. Tapi tapak perkemahan ada di atas sana. Okay guys, ni adalah menara tinjau dia saya rasa. Kita boleh naik atas, kita boleh tengok keseluruhan tempat ni lah. Okay, jom kita naik atas. Tak ada apa pun atas ni, tapi kita boleh tengok dari penuh lah. Okay, tu sembot lodging Highland. Okay, buat masa sekarang ni tak ada orang. Okay, tapak perkemahan dia ada kat situ tu, atas tu. Tapi sekarang ni bukan musim lah. Okay, ni tempat dia pun dah usang. Okay. Bawah ni tandas punya. Okay, bawah ni ada tandas. Mungkin kalau ada barbecue ke, bolehlah buat kat sini. Okay, saya rasa tempat ni dulu okey, tapi sekarang tak terjaga. Tak tahu lah, tak dapat sambutan ke apa, tapi okey je tengok. Okay, atas tu boleh sewa, tapi saya tak tahu nak sewa kat mana. Kita pergi naik atas sekali lagi. Okay guys, kita menuju ke atas. Kita nak tengok apa di atas. Okay guys, macam mana saya cakap tadi, ini adalah tapak-tapak campsite yang boleh kita sewa. Okay, sini ada, atas sana pun ada. Betul-betul dekat pecahan elektrik ni. Tapi masa ni memang sejuk kan.
Tak tahu malam macam mana. Okay. Dia ada sediakan surau pula. Tandas. Ada tandas ni. Tempat masak-masak. Kawasan camping. Memang menarik kan. Ni belah sini, ada belah sana. 3 belah sana tak? Jom. Okay guys, ni lodging Highland Campsite Kelantan. Dah masuk daerah Kelantan sekarang. Jom kita tengok atas ni. Apa lagi ada kat atas tu? Oi, ni jalan dia. Tahan. Sejuk lah. Ke di tengah? Upgrade ni. Oh, sini pun lagi. Okey. Yang terakhir ada kat situ. Tu tempat campsite ni. Okey. Ini saya rasa on the way. Ni rasa on the way kot ni. Inilah pemandangan dia. Sekarang baru pukul 4 dah. 4 petang. Keadaan cuaca dah macam ni. Berkabus. Kalau dibangunkan tempat ni lagi bagus lah. Yang bagus guys, campsite ni semua komplit lah. Ada tempat cuci, tandas, tempat barbecue, okay, tempat jemput selesa. Okay, dapat yang kat sini lagi best. Betul-betul tepi bukit. Kalau yang sana tu betul-betul tepi menghadap sana lah. Okay. Ni guys, saya datang ni memang tak ada orang sebab hari biasa. Kalau saya datang semalam hari Ahad, mungkin ramai. Sebab cuti. Lepas tu cuti panjang, cuti sekolah. So sekarang ni tak cuti sekolah. Cuti sekolah tapi hari biasa. Tu tak apa ada ramai sangat lah. Dia ada hiking. Siapa tak pasti hiking naik ke mana. Mungkin bukit sana ke, ataupun tak tahu. Siapa yang ada info boleh komen dekat bawah, share dekat bawah. Okay. Macam saya cakap tadi, kalau saja-saja nak datang, okay, korang boleh parking kat sini. Korang boleh camping kat situ. Ada setiap satu tu ada gazebo dia lah. Tapi siapa cepat dapat lah kan. Tak payah nak camping-camping lah. Tak payah nak pakai kemah. Chill-chill kat sini pun okey kak. Sejuk kot sini. Dia ada sediakan tempat singki ada situ. Nampak tu. Nampak cuaca sejuk lah daripada tadi. Sekejap je dia hilang kabus. Lepas tu dah berkabus balik. Okay guys, saya tak pasti malam macam mana. Tak tahu, mungkin malam ada lampu-lampu kot kat sini. Tak pastilah. Sebab ada campsite kat situ, mesti ada lampu-lampu. Okay. Itu saja untuk video kali ini. Terima kasih subscribe. Kita jumpa di video akan datang. Bye.